Pernahkah kita terfikir, mengapakah sistem pendidikan sentiasa berubah mengikut peredaran zaman? Namun, persoalannya, adakah sistem pendidikan hari ini benar-benar bersedia melahirkan generasi yang mampu menghadapi cabaran masa depan? Setiap hari, ribuan murid melangkah ke sekolah dengan membawa pelbagai impian dan harapan. Mereka bukan sahaja hadir untuk memperoleh ilmu pengetahuan, malah untuk membentuk sahsia, mengembangkan potensi diri dan mempersiapkan diri sebagai pemimpin masa hadapan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Ahmad Uzaifah. Saya Nur Akila Bashira. Saya Nur Aina Syamimi. Pada hari ini, kami bertiga akan menerangkan tentang aspirasi dan hala tuju pendidikan. Selamat menonton! Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Sebelum kita membincangkan dengan lebih lanjut tentang aspirasi dan hala tuju pendidikan, adalah penting untuk kita memahami terlebih dahulu maksud kedua-dua konsep ini kerana kedua-duanya saling berkait dalam usaha membangunkan sistem pendidikan negara. Aspirasi pendidikan merujuk kepada matlamat atau hasrat jangka panjang yang ingin dicapai oleh sistem pendidikan negara. Aspirasi ini menjadi panduan kepada semua pihak yang terlibat dalam bidang pendidikan untuk melahirkan modal insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani selaras dengan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan. Dengan kata lain, aspirasi pendidikan bukan sahaja menumpukan kepada pencapaian akademik, malah turut memberi penekanan kepada pembentukan sasiah, nilai murni, kemahiran berfikir serta kebolehan murid menyesuaikan diri dengan perubahan dunia. Manakala, hala tuju pendidikan pula merujuk kepada arah, strategi dan pendekatan yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi mencapai aspirasi tersebut. Hala tuju ini sentiasa berubah mengikut perkembangan semasa seperti kemajuan teknologi, perubahan ekonomi dan keperluan masyarakat. Sebagai contoh, penekanan terhadap pendidikan digital dan pembelajaran abad ke-21 menunjukkan usaha kerajaan untuk memastikan murid memiliki kemahiran yang diperlukan pada masa hadapan. Oleh itu, aspirasi dan hala tuju pendidikan saling berkait antara satu sama lain. Aspirasi menjadi matlamat yang ingin dicapai, manakala hala tuju merupakan perancangan dan tindakan yang dilaksanakan untuk mencapai matlamat tersebut. Aspirasi pendidikan terbahagi kepada 5 iaitu yang pertama, akses, kedua, kualiti, ketiga, equity, keempat, perpaduan dan kelima, kecekapan. Aspirasi yang pertama ialah akses. Akses bermaksud setiap kanak-kanak mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa mengira kaum, agama, lokasi atau latar belakang keluarga. Aspirasi ini penting bagi memastikan tiada murid yang tercicir daripada sistem pendidikan. Aspirasi yang kedua ialah kualiti. Kualiti memberi penekanan kepada usaha meningkatkan mutu pendidikan agar setanding dengan standard antarabangsa. Hal ini termasuk meningkatkan profesionalisme guru, memperkukuh kurikulum dan melahirkan murid yang berfikiran kritis serta kreatif. Aspirasi yang ketiga ialah equity. Equity bermaksud setiap murid diberikan peluang pendidikan yang adil dan saksama tanpa mengira latar belakang atau tempat tinggal. Aspirasi ini bertujuan mengurangkan jurang pencapaian antara murid di bandar dan luar bandar. Contohnya, murid berkeperluan khas memerlukan pendekatan pengajaran yang berbeza, manakala murid di kawasan pedalaman mungkin memerlukan kemudahan pembelajaran yang lebih baik seperti akses internet dan bahan digital. Aspirasi yang keempat ialah perpaduan. Sekolah berperanan memupuk semangat perpaduan melalui interaksi antara murid daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Hal ini dapat melahirkan masyarakat yang saling menghormati dan hidup dalam suasana harmoni. Perpaduan dapat dibentuk melalui aktiviti harian di sekolah seperti kerja kumpulan, sukan, kokurikulum dan sambutan perayaan. Apabila murid belajar bersama dalam suasana berbilang kaum, mereka akan lebih memahami dan menghargai perbezaan budaya. Aspirasi yang terakhir ialah kecekapan. Kecekapan merujuk kepada pengurusan sumber pendidikan secara berkesan agar setiap peruntukan, kemudahan dan tenaga pengajar dapat dimanfaatkan secara optimum untuk meningkatkan kualiti pendidikan. Sebagai contoh, penggunaan teknologi digital dalam pengajaran dapat menjimatkan masa dan meningkatkan keberkesanan pembelajaran. Saya Nur Aina Syamimi akan meneruskan pembentangan daripada Nur Akila dengan menerangkan tentang hala tuju pendidikan Malaysia serta implikasinya terhadap kurikulum serta pembangunan murid. Hala tuju ini merujuk kepada strategi dan fokus utama yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi memastikan sistem pendidikan negara terus relevan, berkualiti dan mampu memenuhi keperluan masyarakat serta cabaran global. Fokus pertama ialah pendidikan digital. Seiring dengan perkembangan teknologi, sekolah kini mengintegrasikan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi atau ICT, platform pembelajaran digital serta kecerdasan buatan atau AI dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
Pendekatan ini menjadikan pembelajaran lebih fleksibel, interaktif dan dapat meningkatkan penglibatan murid dalam bilik darjah. Fokus kedua ialah pembelajaran abad ke-21. Pendekatan ini memberi penekanan kepada pembelajaran yang berpusatkan murid. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu, sebaliknya bertindak sebagai pemudah cara yang membimbing murid meneroka ilmu melalui aktiviti yang melibatkan komunikasi, kolaborasi, kreativiti dan pemikiran kritis yang dikenali sebagai kemahiran 4C. Selain itu, kerajaan turut memberi penekanan kepada STEM iaitu bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Bidang ini penting bagi melahirkan modal insan yang mempunyai kemahiran menyelesaikan masalah, berfikiran inovatif serta mampu memenuhi keperluan revolusi industri 4.0 dan ekonomi berasaskan teknologi. Seterusnya ialah TVET atau Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocational. TVET berperanan melahirkan graduan yang mempunyai kemahiran teknikal dan vocational yang tinggi supaya mereka lebih bersedia memasuki alam pekerjaan serta memenuhi permintaan industri. Akhir sekali ialah pendidikan inklusif. Pendekatan ini memastikan semua murid termasuk murid berkeperluan pendidikan khas mendapat akses kepada pendidikan yang berkualiti dalam persekitaran pembelajaran yang sama sekaligus menggalakkan kesaksamaan penerimaan dan penghormatan terhadap kepelbagaian. Hala tuju pendidikan yang telah dijelaskan tadi memberi impak yang besar terhadap pembangunan kurikulum dan pembentukan sasiah murid. Dari aspek kurikulum, pendekatan pembelajaran kini lebih berpusatkan murid. Ini bermaksud murid memainkan peranan yang aktif dalam proses pembelajaran melalui perbincangan, pembelajaran berasaskan projek, menyelesaikan masalah dan aktiviti kolaboratif. Guru pula berfungsi sebagai pembimbing yang membantu murid membina pengetahuan dan pengalaman pembelajaran mereka sendiri. Kurikulum juga memberikan penekanan kepada kemahiran berfikir aras tinggi atau KEBAT bagi melatih murid berfikir secara kritis, kreatif dan analisis dalam menyelesaikan pelbagai masalah yang dihadapi. Selain itu, penggunaan teknologi digital dalam bilik darjah semakin diperluaskan bagi meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran serta membantu murid menguasai kemahiran digital yang diperlukan pada masa kini. Dari aspek pentaksiran pula, sistem pendidikan kini turut mengamalkan pentaksiran autentik iaitu penilaian yang bukan hanya bergantung kepada peperiksaan semata-mata tetapi turut melibatkan projek, pembentangan, kegiatan berkumpulan, amali dan portfolio. Pendekatan ini membolehkan guru menilai keupayaan murid secara lebih menyeluruh. Dari sudut pembangunan murid, hala tuju ini bertujuan melahirkan individu yang kreatif, berfikiran kritis dan celik digital dan mampu bersaing di peringkat global. Dalam masa yang sama, pendidikan Malaysia tetap menitik beratkan pembentukan akhlak, nilai murni dan sasiah terpuji supaya murid bukan sahaja cemerlang dari segi akademik, malah menjadi insan yang beretika dan bertanggungjawab. Kesimpulannya, hala tuju pendidikan Malaysia bukan sekadar memberi penekanan kepada pencapaian akademik, tetapi turut membentuk generasi yang seimbang, berkemahiran tinggi dan bersedia menghadapi cabaran dunia pada masa hadapan. Saya, Ahmad Uzaifah akan meneruskan pembentangan ini dengan menerangkan guru berjiwa pendidik serta cabaran dan cadangan. Guru berjiwa pendidik ialah individu yang menjadi tonggak utama dalam merealisasikan aspirasi dan hala tuju pendidikan negara. Pertama, guru bertindak sebagai pemudah cara pembelajaran, bukan lagi sekadar menyampaikan ilmu. Guru perlu membimbing murid supaya mereka mampu berfikir secara kritis, kreatif dan menyelesaikan masalah secara kendiri. Selain itu, guru masa kini juga perlu mahir dalam penggunaan teknologi. Penguasaan ICT membolehkan proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik, interaktif serta selaras dengan perkembangan revolusi industri 4.0 dan pendidikan digital. Di samping itu, guru perlu bersifat inovatif dan menghasilkan idea, kaedah dan bahan pengajaran yang kreatif agar dapat meningkatkan minat dan penglibatan murid dalam pembelajaran. Seseorang guru juga perlu mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Ini bermaksud guru sentiasa menambah ilmu, meningkatkan kemahiran serta mengikuti perkembangan pendidikan agar kekal relevan dengan perubahan semasa. Seterusnya, integriti merupakan nilai yang sangat penting dalam profesion keguruan. Guru perlu bersikap amanah, jujur, adil dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas supaya dapat memperoleh kepercayaan daripada murid, ibu bapa dan masyarakat. Akhir sekali, guru merupakan role model kepada murid. Oleh itu, setiap tingkah laku, percakapan dan sasiah guru akan menjadi contoh yang baik dalam membentuk akhlak serta jati diri generasi. Walau bagaimanapun, dalam merealisasikan aspirasi pendidikan negara, terdapat beberapa cabaran yang perlu dihadapi oleh guru. Antaranya ialah jurang digital, iaitu masih terdapat murid yang kurang mempunyai akses kepada internet atau peranti pembelajaran. Keadaan ini akan menyebabkan peluang pembelajaran tidak dapat dinikmati secara sama rata. Selain itu,
guru juga berdepan dengan beban tugas yang semakin meningkat, termasuk tugas pentadbiran yang boleh mengurangkan masa untuk merancang pengajaran yang berkualiti. Cabaran seterusnya ialah kekurangan kemudahan dan infrastruktur, khususnya di sesetengah sekolah yang masih mempunyai kekangan dari segi kemudahan ICT dan bahan pembelajaran. Tambahan pula, perkembangan teknologi yang sangat pantas menuntut guru sentiasa menyesuaikan diri dengan pendekatan, aplikasi dan kaedah pengajaran yang baharu. Bagi mengatasi cabaran tersebut, beberapa cadangan boleh dilaksanakan. Pertama, menyediakan latihan profesional secara berterusan supaya guru sentiasa meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka. Kedua, kerajaan dan pihak berkaitan perlu meningkatkan kemudahan ICT di sekolah bagi memastikan proses pembelajaran digital dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Selain itu, sokongan daripada pihak pentadbiran sekolah juga penting dalam mengurangkan beban tugas guru agar mereka dapat memberi lebih fokus kepada pengajaran. Dan akhir sekali, kerjasama antara sekolah, ibu bapa, komuniti dan sektor swasta perlu dikukuhkan supaya usaha membangunkan pendidikan dapat dilaksanakan secara bersama. Sebagai rumusan, aspirasi pendidikan merupakan matlamat yang ingin dicapai dalam melahirkan modal insan yang berkualiti. Manakala, hala tuju pendidikan ialah strategi dan perancangan bagi merealisasikan matlamat tersebut. Namun begitu, segala perancangan ini tidak akan berjaya tanpa peranan guru sebagai pelaksana utama. Guru berjiwa pendidik bukan sahaja menyampaikan ilmu, malah membentuk sasiah, nilai dan potensi murid dalam melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak mulia serta mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Transformasi pendidikan merupakan satu usaha yang berterusan. Kejayaannya bergantung pada komitmen semua pihak, khususnya guru sebagai ejen perubahan dalam melahirkan generasi yang berilmu, berintegriti dan berdaya saing demi masa depan negara. Sekian, terima kasih.